Imam Muslim, imam yang sinonim dengan kitab karangan dia Sahih Muslim. Boleh kita buka jilid 1, boleh buka jilid 2, bab nuzuli Isa alaihi salam, bab yang ke-18. Jadi ada 2 jilid. Bab 18 jilid 1, bab 18 jilid 2 ada meriwayatkan tentang hadis kedatangan Imam Mahdi. Imam yang ketiga ialah imam hadis, iaitu Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud, kitab dia ialah Sunan Abu Dawud. Boleh buka jilid yang kedua, jilid yang ketiga, jilid yang kelima. Ada dalam 3 jilid tersebut perihal hadis Imam Mahdi. Seterusnya Imam At-Tirmizi yang terkenal dengan kitab Sunan, iaitu Sunan At-Tirmizi. Di dalam kitab Sunan dia boleh buka jilid kedua, boleh buka jilid ke-9. Banyak hadis yang memperihalkan tentang Imam Mahdi. Seterusnya Imam Ibnu Majah.